dari Sungguh Wang Construction. Hari ini kita berpeluang dan Alhamdulillah ada rezeki kita berjumpa dengan klien kita iaitu Puan Zanita. Okey, so hari ini kita nak membuat penyerahan kunci. Okey, so sebelum kita nak membuat penyerahan kunci, kita nak minta sedikit feedback dan juga review dah dari Puan Zanita. Okey, dari sebelum kita start progres pembinaan rumah selepas selesai kita bina rumah lah. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana diberi keizinan untuk selesaikan siap bina rumah ni yang bermula pada 15 Mac 2024 dan selesai pada 22 April 2025. Okey, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Sungguh Wang, terutamanya Encik Azam, Encik Rudi, Encik Alif sebagai supervisor yang berada di sini dan semua tenaga kerja yang telah bersama-sama untuk membina ruang teduh untuk kami sekeluarga. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhinggalah, dan saya sangat bersyukur kerana bertemu dengan syarikat Sungguh Wang yang sebelum tu saya dah mencari-cari beberapa syarikat kontraktor untuk membina rumah kediaman saya, tapi akhirnya Allah pertemukan saya berjodoh dengan Sungguh Wang. Sepanjang proses pembinaan rumah ni tak banyak sangatlah masalah, adalah sikit-sikit, biasalah, tak ada mana yang sempurna kan, tapi semuanya dapat diatasi dengan teamwork daripada syarikat Sungguh Wang. Akhirnya terbinalah impian kami sekeluarga, rumah kami yang kami namakan sebagai DZ Home. Alhamdulillah, terima kasih Puan Zanita.